Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang mengenali diri saya dan juga yang melihat, yang menonton saya punya video. Okey. So, hari ni saya naikkan satu video. Okey. Untuk saya nak bertanya kepada seorang guru daripada Gombak yang bernama A. Muhammad Nasir Awang. A. Muhammad Nasir bin Awang. Okey. Yang orang cakap dari pagi hingga dini hari duduk meroyan kerana orang cakap atas pengakuan dia yang dia telah berbini. Dia telah berbini banyak, dan bini dia yang bernama Mas Bulan, pendatang Indonesia tanpa izin, dia ini parti. Okey. Meroyan teruk kau Nasir, kamu royan teruk. Okey. Aku tengok anak-anak murid engkau, bekas-bekas anak murid engkau, yang kau ajarkan ilmu kesesatan. Allah itu umpama gajah. Hari ini zina, esok tobat, tulat boleh berzina lagi. Lusa boleh berzina lagi, tulat kita tobat. Kerana Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kepala bapak engkau. Koyak teruk kau, koyak teruk. So, kenapa engkau boleh jadi macam gini, Nasir? Kenapa engkau koyak sangat? Kenapa engkau koyak sangat dengan statement-statement komuniti yang aku keluarkan? Kerana komuniti yang aku keluarkan adalah benar. Dan live engkau, apa yang kau keluar dekat komuniti engkau, itu adalah cerita-cerita rekaan. Yang kau cuba nak mengaibkan aku. Okay. So, yang terbaru ni kau kata apa? Aku orang bagi, orang bagi video tu, keratan video, So, jadi aku tahulah sikit, untuk aku nak melihat, untuk aku nak masuk komen. Ini bukan aku lah, aku banyak kerja lain yang boleh mendatangkan hasil. Okey. Sebab tu aku tak heran aku punya channel hilang, Nasir. Nasir Burit Kaki Zina. Okey, aku tak heran channel aku hilang sebab aku tak pernah makan 10 sen pun. Jangan kata 10 sen, 5 sen pun aku tak pernah makan duit YouTube ni. Kecuali aku menyampaikan cerita-cerita yang benar. Okey. Jadi okey, Nasir. Okey. Jadi cerita dia ni, konon-kononnya aku masuk, aku masuk komen kan, Nasir. Kan memang koyak, betul kata komen-komen tu, yang siapa yang masuk komen tu, yang kau anggap aku masuk komen, kononnya aku hadir. Aku tak pernah takut dengan siapa-siapa. Baik Rami Jasman pun aku tak pernah takut. Si boyan tua daripada Singapura ni aku tak pernah takut. Cuma aku cabar dia. Malah aku cabar dia. Kau nak datang jumpa aku, kau nak cari aku, kau cari aku. Sampai jumpa. So, boyan tua. Jadi, kau tak payah sembang lah. Kau orang ni sembang buat pelik tak ada. Faham? Buat pelik tak ada. Orang kalau ada buat pelik, dia tua datang. Kau orang ni semua tunggu nak mampus. Jadi, daripada kau dah nak mampus ni, orang boleh nampak. Orang boleh nampak. Selepas kau mampus, ke mana kau akan pergi, orang dah nampak dah. Orang dah nak mampus ni menyucikan diri. Kau nak mampus, masih lagi nak buat dosa. Bodoh punya orang tua. Inilah dia orang-orang kalau belajar ilmu-ilmu kesesatan ni. Okey. Lebih-lebih lagi Nasir Burit ni memang dah nampak lah. Daripada sini kita nampak dia tak ada tujuan. Kematian dia tak ada tujuan nak ke mana. Okey.
Jadi nasi berit, aku nak beritahu kau lah. Orang kalau belajar ilmu ketuhanan, dia amat-amat menjaga diri dia. Kerana dia tahu Allah Ta'ala jadikan sifat bagi diri dia ni bersih. Okey, dia tidak akan duduk dalam berzina. Kau kata bini kau sampai ke hari ini kau tidak pernah menunjukkan, bahawasanya engkau ini telah bernikah. Tiada bukti. Buktinya tu pada lidah engkau yang suka menjilat puki. Okey. Jadi kau koyak. Yang kedua, tak ada satu cerita engkau yang benar. Tak ada satu penyampaian kau kepada follower-follower kau benar. Malah apa yang kau sampaikan adalah pembohongan. Dengan cerita-cerita fitnah. Sebelum jaga keluarga orang, jaga keluarga kau. Pertama sekali jaga bini kau. Jaga bini kau dulu. Okey? Buktikan bahawasanya bini engkau ini tidak pernah sekali pun, tidak pernah sesaat pun mengikut Norman seperti mana Rani Kolob cakap. So engkau terpaksa jumpa Rani Kolob untuk engkau buat satu video ataupun live. Suruh Rani Kolob nafikan apa yang Rani Kolob katakan ataupun lafazkan bahawasanya bini engkau ni mengikut Norman. Engkau tak pernah menafikan. Kalau daripada lidah engkau yang suka menjilat puki haram, orang tak boleh terima. Orang tak boleh terima. Engkau kena bawa Rani Kolob live, baru betul. Bukti dia, setiap video Rani Kolob yang mengatakan bini kau ikut Norman, engkau mesti strike. Engkau mesti strike. Kenapa kau takut dengan channel yang tak ada orang? Channel aku yang 10,400 tu, okey, mungkin kau ada takut. Kerana kalau aku live kat situ, puluhan ribu yang tengok. Okey, puluhan ribu. Jadi kenapa kau takut dengan channel aku yang boleh dikira dengan jari je? Aku tak heran. Kerana penyampaian aku adalah penyampaian cerita-cerita benar. Kenapa Azman Kamlah senyap? Kerana dia takut engkau akan memfitnah. Walaupun kau tak kenal isteri dia, kau tak kenal anak-anak dia, engkau akan fitnah, engkau akan mereka-reka cerita. Sedangkan aku kenal bini Azman Kamlah, aku kenal anak Azman Kamlah macam mana. Aku tak pernah memfitnah. Dan aku tidak berani mencerita. Kerana aku tak tahu. Okey? Dan aku tidak mahu cerita lebih keluarga kau kerana aku tidak tahu. Yang aku cerita benda yang aku tahu. Benda yang aku tahu dan benda yang orang tahu. Ini dia YouTuber. Bukan YouTuber ni kononnya nak menyampaikan cerita, nak memanjangkan. Ini nak memanjangkan kelentit mak engkau yang hijau tu. Aduh, yai. Nasi burit. Itulah. Cerita aku adalah benar. Apa yang aku sampaikan fakta. Kenapa aku boleh cerita? Akta immigration. Kenapa aku boleh cerita? Undang-undang. Orang cakap keluarga Islam ni. Cara nak menikah bagaimana? Kalau nikah dengan pendatang, macam mana warga asing ni? Engkau ni nak kata menikah tak menikah. Kalau engkau menikah dekat Thailand, kau mesti ada surat nikah. Ini engkau suruh Rusdi nikahkan kau. Engkau paksa Rusdi nikahkan kau. Mahkamah Syariah tidak terima. Tidak terima. Orang yang bernikah dekat Thailand dan mempunyai
sijil nikah. Okey. Orang yang mempunyai sijil-sijil, ya bang, jangan lupa ni bang. Jangan lupa apa nama? 546. 555 beritahu papa. Orang yang nikah dekat Thailand yang mempunyai sijil nikah dan dia nak mendaftar pernikahan dia, okey ya, pejabat agama Islam akan merujuk kepada mahkamah rendah. Mahkamah rendah. Okey. Dan kes kau ni yang nikah, tiada surat, kau ambil lah surat pada Rusdi mengatakan kau ni betul-betul menikah. Jadi kes kau ni akan dibawa ke Mahkamah Tinggi Syariah tau. Faham tak? Engkau jangan cakap engkau ni tahu hukum. Zero. Faham tak? Zero. Konon-kononnya kau doktor semua pandai. Kau pandai berjubur je, Nasir. Kau pandai berjubur je. Berzina je yang kau pandai. Kau pandai jelat pupi je. Kenapa? Sebab kote kau kecil. Dan orang cakap dah tak mampu lagi nak layan. Jadi kau layan tu dengan lidah kau. Nasi burit. Nak mengajar orang, bawalah sidik, amanah sidik, tablik khotana. Apa yang ada pada kau? Orang kat situ je, anak murid kau nampak. Nampak kau ni tong kosong. Di mana sidik yang kau bawa? Di mana kata-kata benar yang kau bawa? Kau cakap anak aku lari, tak balik. Raya kau tengoklah, aku bersama-sama dia. Aku video bersama-sama dia. Konon-kononnya keling nak buat report dengan anak aku. Kalau betul lah apa yang kau cakap, anak aku tak balik. Dekat situ kau nak menyedapkan cerita je. Sial. Faham? Membohong je kerja kau. Pagi, petang, siang, malam kau nak membohong. Jadi sebelum kau jaga warga orang, kau jaga dulu bini kau. Kau punya yang kau cakap Mel tu yang menantu kau tu, Mel tu menantu kau. Kalau mengikut peribahasa, bapak kecil berdiri, anak kecil berlari. Kalau bapak kaki zina, anak lebih daripada tu. Kira anak kau macam kau juga. Sebab tu kau boleh panggil menantu. So, kawan-kawan, saudara-saudara, cukuplah saya buka sikit ya hari ni. Itulah nasihat orang yang mengaku kononnya dah berkahwin, dah bernikah, dan menikahkan dia adalah Rusdi. Sebab itu dia tidak boleh membuktikan surat nikah. Dan saya keluarkan daripada Jabatan Agama Islam. Tak tertangkap, kau selamat Nasir. Tapi kau mesti ingat, jerat tidak pernah lupakan pelanduk. Hari ni pun kalau ketuk pintu rumah kau pun mas bulan tak ada. Mas bulan tak ada. Sebab itu air bisa naik kepala.
Sebab tu kau meroyan. I play dan naik kepala. Kau meroyan. Ya? So, sahabat-sahabat semua, penyampaian saya yang terakhir untuk sahabat-sahabat semua, dan saya akan buka cerita ni. Ya, bila saya dah buka akta immigration, akta keluarga Islam, bagaimana nak menikah dengan warga asing sekiranya yang ada permit kerja, bagaimana ini kan pendatang haram tanpa izin. Kononnya benda tu datang bergolek, Allah bagi, bukan Allah bagi. Itu iblis yang bagi kat engkau. Sebab dah puas pakai. Dia dah puas pakai pantat 5 bulan. Yang engkau ini jenis pelahap, sebut pantat engkau jenis pelahap, engkau ambil, engkau ambil, kau terus jilat. So, sahabat-sahabat, saya nak beritahu, saya akan live. Saya akan live dan saya akan buka, saya akan bongkar segala-galanya. Sebelum saya live nanti, saya akan beritahu. Saya nak tengok. Sebab tu saya naikkan video-video nasi burit berzina ni. Kaki zina ni. Kenapa? Saya suka tengok dia strike channel orang. Lepas tu koyak. Doktor nak tak koyak. Orang nampak engkau koyak tapi kimak. Orang nampak pelentin mak engkau panjang, color hijau. So, sebelum aku tutup video ni, sekali lagi aku nak cakap, nasi burit ni ada cakap, ada kawan dia nak datang rumah dia. Kawan ke pelanggan nasi burit. Cuba kau cerita dengan aku, engkau tidak bernikah pun. Kalau engkau bernikah, itu bini kau. Engkau dah membuktikan itu bini kau. Sampai hari ini engkau tidak membuktikan. Adakah engkau bapa ayam melacurkan mas bulan? Adakah engkau ni bapa ayam yang membuat tempat engkau tinggal tu, rumah engkau sewa tu, rumah banglo yang kau sewa bahagian atas, rumah itu satu bilik, satu bilik ke 2 bilik je itulah, aku lupa. Sebahagian daripada rumah tu kau sewa bahagian atas saja. Okey, adakah tempat engkau melacurkan mas bulan? Kalau itu bukan perbuatan kau melacurkan mas bulan, sebab kau cakap kawan kau nak datang rumah ni, kawan atau pelanggan? Aku bertanya, pelanggan ataupun kawan yang datang rumah? Jika kawan kau datang rumah, kau buktikan bahawasanya engkau telah bernikah. Kalau kau tidak boleh membuktikan bahawasanya kau telah bernikah dengan mas bulan, pendatang haram tanpa izin daripada Indonesia, engkau adalah bapa ayam yang melacurkan warga asing di daerah Gombak. Okey, sahabat-sahabat semua, saya akan live. Bila saya nak live nanti saya akan beritahu dekat mana saya akan live. Okey, saya boleh live dekat YouTube. Saya boleh live dekat YouTube. Dan saya boleh live dekat TikTok. Saya juga boleh live dekat Facebook. Saya juga boleh live dekat Telegram. Nanti saya akan beritahu. Okey, sahabat-sahabat semua yang saya sayangi, yang saya kasihi, okey, jagalah diri, jagalah akidah kamu semua. 555. Jagalah akidah kamu semua. Janganlah sampai akidah kamu terpesong. Seperti mana nasi burit kaki zina ini yang mengatakan, yang umpamakan Allah itu gajah. Okey?
Dan dia mengatakan konon-kononnya dalam penyampaiannya di sebalik dinding. Di sebalik dinding ada apa? Kau belajar dulu. Di sebalik diri kau tu ada apa? Kau tak payah nak di sebalik dinding ada jirim, ada atom kepala bapa kau. Masih burit. Dalam mempelajari agama Islam, dia tidak akan menyampaikan seperti mana ajaran sesat kau. So, sahabat, saya akan live. Saya akan live. Bila saya cakap saya live, saya akan live. Dan saya nak tengok. Bila saya akan live, Nasi Bukit akan cuba untuk strike saya punya channel. Okey. So, saya akan beritahu. Saya tak heran channel saya hilang dan saya boleh buka channel baru. Okey, sahabat-sahabat semua. Kata daripada saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari aku kamu datang, kepada aku kamu kembalikan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.